Okey, kita mulakan dengan pack legenda. Depan dia gambar buah api. Okey, ini kad-kad yang mungkin yang kita akan dapat. Kita buka. Apa yang kita akan dapat adalah first kali kita akan dapat kad buah api HP 300, attack 350, jadi effect. Kad yang kedua adalah Gopal 200 HP, 150 attack, kuasa kenderaan, attack tambah 50 jika kad lawan adalah kad jenis Gopal. Yang ketiga kita ada Boy dan Yin 200 HP, 200 attack, tiada effect. Kita ada Panto 150 HP, 100 attack, efek dia tolak 50 HP lawan sejurus selepas kad ni diletakkan di zone aktif. Kita ada Adu dulu. Kita ada HP dia 100, attack dia 150, attack tambah 50 jika pernah menggunakan kad Kataku Lulu. Okay. Kita ada kad Target Bot HP 50, attack 50. Jika kad ini menang awesome sekali, kad pihak lawan automatik kalah. Hebat. So kita kena hanya menang sekali saja dan kita akan menang terus. Okay, ini kad yang pertama daripada pack yang pertama. Pack yang depan dia api. Kita buka kad peti. Yang depan dia adalah gambar peti. Okay. First kali kita ada buah peti dengan kenderaan ni, kuasa kenderaan 200 HP, 150 attack, attack tambah 50 jika kad lawan adalah kad jenis buah peti. Kita ada juga kad kuasa kenderaan lain by kembar merah 200 HP, 250 attack, HP tambah dan attack tambah 50 jika pernah guna kad jenis by kembar biru. Ada Cactus 50 HP, 50 attack, efek dia attack tambah 50 bagi setiap kad Papa Zola dalam deck kalah atau menang. Okey, tambah 50. Papa Zola HP 100, attack 100. Tetapkan HP dan attack kad lawan jadi 100. Okey, dengan efek ni so Papa Zola dan lawan sama kuat. Okay. Hanya satu awesome saja boleh kalahkan tak lawan. Juggernaut besar. Okay. Ini adalah kad yang paling tinggi HP dan attacknya 500 HP dan 500 attack. Attack kad ini tolak 100 setiap kali kalah awesome. So setiap kali kalah awesome attack tinggal 400, 300, 200, 100. Begitulah. Okay. Last kali raksasa batu jadi effect 150 HP, 100 attack. Okay, kita selesai kad yang kedua. Pack yang ketiga Halilintar. Power Halilintar 300 HP, 350 attack. Automatik menang jika mempunyai dua kad power peti dalam deck kalah. Okey, kalau kita ada dua kad peti yang kalah, kad ini keluar sahaja dia terus akan menang. Kemudian kita ada kad berkembar biru 250 HP, 200 attack,
HP tambah dan attack tambah 50 jika pernah menggunakan kad jenis cepat kembar merah. Kita ada Bagogo 50 HP 50 attack. Tukar kad ini dengan kad lawan di slot aktif. Okey, ini adalah kad yang sangat powerful kerana kad lawan akan bergantung kepada 50 HP dan 50 attack. Kita menggunakan kad dia yang lebih tinggi. Loot bot 50 HP 50 attack. Setiap kemenangan awesome attack kad ini kali 2. Okey, dia akan naik kali 2 100, kali 2 200, kali 2 400. So semakin lama semakin kuat. Rock Taroka 350 HP 300 attack. HP dan attack kat lawan tambah 50. Dan Api Bot 50 HP 100 attack. HP dan attack tambah 50 jika pernah guna kad jenis Powerboy Api. Itu adalah kad yang pack untuk pack yang ketiga. Powerboy Halilintar. Kita buka kad yang seterusnya. Gambar depannya Juggernaut. Juggernaut 250 HP 300 attack. Jadi effect. Powerboy Api 200 HP 200 attack. Kuasa kenderaan HP kat lawan 50. Gopal dan Yaya 200 HP 200 attack. Jadi effect. Seaman Bot 50 HP 50 attack. Jadi effect. Sai 100 HP 250 attack. HP tambah 100 jika pernah menggunakan kad jenis Shielder. So dia kalau kita ada pairingkan dia dengan Shielder, HP dia akan jadi 200. Ini kad Shielder. Shielder juga mempunyai shield yang tinggi, HP 250, attack 100. Serangan pertama kad lawan terkena pada diri mereka sendiri. Ini agak menarik, sangat menarik kerana serangan pertama kat lawan, kalau kat lawan tu mempunyai serangan yang lebih tinggi pada HP dia, lawan akan kalah dahulu. Okey, itu saja daripada kad yang keempat tadi. Okey, kad yang keempat ni kad yang kelima. Pack yang kelima, silap maafkan saya. Ini pack yang kelima, pack Panglima Tarung. Panglima Tarung. Okey. Laksamana Tarung. Laksamana Tarung warna merah. Laksamana Tarung 400 HP, agak tinggi, dan 350 attack. Jadi effect. Pro mode kenderaan, HP 250, attack 200. Dia punya efek attack tambah 50 jika kad lawan adalah kad jenis Adudu. Kita ada Cactus besar 300 HP 300 attack. Pindah mana-mana satu kad dalam deck kalah ke deck menang. So kita akan boleh mempercepatkan kemenangan kita lah. Bagus ni. Baron God 100 HP 50 attack. Tiada efek. Juggernaut kecil 50 HP dan 100 attack. Tiada efek. Dan last kali raksasa pokok 100 HP 150 attack. Tiada efek. Kita akan buka kad atau pack yang terakhir, pack legenda. Gambar depannya Kaizo. Kaizo 250 HP 200 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Okay, dia selamat 2 kali.
APAM Abang. HP 250, attack 300. Susun balik kad di tangan pihak lawan ke dalam deck dan ambil 2 kad paling atas. Fang, kuasa kenderaan, jadi effect 200 HP, 200 attack. Boboiboy angin, kuasa kenderaan, attack tambah 50 jika kad lawan adalah kad jenis boboiboy angin, 200 HP dan 150 attack. Boboiboy air, HP kad lawan tolak 50 jika kad lawan adalah kad jenis boboiboy api dan api bot, 300 HP, 350 attack. Dan kad yang terakhir adalah Kataku Lulu, 50 HP dan 100 attack. Pinjam efek dari mana-mana kad dalam deck menang dan kalah. So dia boleh pinjam efek kad lawan. Okay, kalau kad lawan tu ada suatu efek, dia boleh guna. Okay, habis dah semua 36 kad ataupun 6 pack dalam pack legenda. Okay. Kalau nak pilih satu kad yang paling menarik, apa agak-agak menarik dalam deck ni? Mari kita tengok ini ada apa. Kad yang menarik pilihan saya adalah Cactus besar. Dengan HP dan attack yang tinggi, kita juga dapat menggunakan efeknya adalah dengan menyebabkan kita menang satu game lebih banyak. Sebab kita dapat memindahkan satu kad dalam deck kalah ke deck menang. Okey. Selesai 2 set yang kita dah buka, kita akan masuk pack yang ketiga ataupun siri yang ketiga, pack unggul sebentar lagi.